Tak tahu tau. Yang depan live kan? Kami ni tu boleh buat. Nah, Ada boleh buat. Aku tak ada show. Liyali Ramadan. Bulan Ramadan lah. Liyali malamku, malam Liyali Laili tu malamku. Liyali tu tahu apa dia? Dia tulis ke tak boleh tulis? Aku nak buat background belakang sesuai ke tak? Boleh tak apa. Tapi Ramadan lah. Dia ni Syawal pula. Riyadi ya. Riyadi Aziz lah. Aziz Riyadi. Okay, apa khabar Khalifah Group? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam. Terima kasih hadir pada meeting malam ni. Okay, hari ni saya akan refresh sikit lah tentang Awak bikin new lah. Tiba-tiba. tentang kita tak buat. Apa yang hang boleh related dengan bisnes ni? Apa yang hang boleh relate dengan bisnes ni? Kita tahu tapi kita tak buat. Yang boleh related lah. Oh. The same. Menyebarkan awareness. Sebagai awareness. Okay. Benda tu kita tahu dah nak boleh duit kita. Tapi kita nak tangguh. Okay. So sebenarnya kita dah tahu dah kerja kita. Tapi kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita overthinking. Maksudnya kita buat apa? Buat kerja kita. Buat call present, workload quotation. Maksudnya kita buat apa? Maksudnya kita bukan overthinking. Kita kena overdoing. Sebab bila kita overthinking, kita takkan, kita banyak idea macam mana kita nak buat tapi tak jalan. Kita fikir macam-macam. Kita fikir kadang-kadang bila dah lama kita tak buat call, kita takut rejection. Lama kita tak approach, kita takut rejection ke, tak hati nak reply orang. Sebenarnya kita tak perlu pun overthinking ni. Apa yang kita buat, just do it. Just do it. Dan kalau kita nak lebih, kita kena overdo it. Kita tahu lah, kita kena buat apa? Shooting list. Kita target siapa yang nak close bulan ni. Kita tahu dah kita nak kena follow up. Kita tahu dah kita nak kena approach orang. Kita nak kena jumpa orang. Kita nak kena buat phone call. Kita nak kena minta ACN. Kita nak kena minta referral. Kita nak absen. Tapi kita semua tahu saja, tapi kita tak buat. Sekadar tahu je. Ilmu tu penuh di dada. Tapi kita tak praktikkan. Buat kata Buya Hamka, kita kerja sekadar kerja. Lembu kat sawah pun kerja. Lepas tu orangnya ya tu kerja sekadar kerja, lembu kat sawah pun kerja juga. Kita kerja keras, Makan. lembu Kita makan, kita makan, lembu makan. ada Aduh, tak habis.
Kalau hidup sekadar hidup, babi kat hutan pun hidup kok. Babi tu hidup. Kalau kita kerja sekadar kerja, kita tak buat sungguh-sungguh, apa yang tersirat lah, apa yang kau faham. Kalau kerja sekadar kerja, lembu dekat sawah pun kerja teruk kan. Kalau kita hidup sekadar hidup, babi kat hutan pun hidup. Apa yang kau boleh relate dengan diri kita, ataupun apa yang penyebab yang kita mendapat daripada benda tu, daripada kata-kata Buya Hamka. Kita kerja kita nak cari pahala. Depa tak ada benda tu. Datang-datang tak ada benda tu. Kalau kita ikut macam depa ya, kalau kita nak kerja, kita nak pergi penat je, kita jadi lembu lah. Kita sama dengan lembu kan? Okay. Kalau babi tu hidup sekadar hidup. Macam tu. Okey. Apa? Kerja sekadar kerja tu. Apa yang rasa dia nak sampai ke apa Buya Hamka ni? So apa yang aku rasa lah, Buya Hamka ni beritahu, kerja sekadar kerja ni, kita buat kerja ni nampak macam kita dah buat kerja teruk lah, tapi sebenarnya tak buat apa pun. Sepatutnya kita gelar quotation, tak ada pun gelar quotation. Sepatutnya kita buat phone call, boleh set appointment, tak ada apa appointment. Kita secara aku buat kerja, aku buat phone call, aku mai je office, aku macam-macam aku pergi je jumpa orang. Tapi kerja tu sekadar kerja, tapi tak ada. Maksudnya kalau kita buat kerja, nampak macam kita dah terpuas, sebenarnya kerja tak cukup pun. Yang kita nak tu, katalah daripada kita direct approach orang, kita nak new number, tapi buat direct approach, new number pun tak ada. Lepas tu kita, yang buat kerja apa ni? Direct approach apa ni, number pun tak dapat. Tu nampak kerja sekadar kerja, kita punya purpose tu tak ada. So kita kena ada purpose lah. Kita kena ada purpose, kita kena ada tujuan, kita kena ada goal. Kita buat kerja ni untuk apa? Bukan kerja sekadar kerja saja macam lembu. Kita tiba dia jalan bajak sawah. Jangan kerja sekadar kerja. Kita kerja, pastikan kita buat kerja tu sungguh-sungguh untuk capai kita punya goal. Pastikan kita on track. Bukan kita kerja ni sekadar nama ada kerja, nampak macam kerja, nampak macam teruk dah, tapi tak buat kerja. Kalau hidup sekadar hidup, babi kat hutan pun hidup, maksudnya kita hidup ni pun kita kena ada matlamat juga. Kita dengan hidup tapi tak ada manfaat dekat orang lain, dekat anak bini kita, dekat family kita, tak ada manfaat dekat masyarakat kita. So kita kena ada, pastikan kita ni bermanfaat. Salah satunya kerja sebagai ejen takaful ni adalah kita sebarkan kebaikan lah untuk orang. Kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan apa kepentingan takaful, macam mana kita boleh bantu mereka dari tertimpa musibah, macam mana kita nak bantu mereka untuk menguruskan harta pusaka nanti, macam mana kita boleh bantu mereka bila mereka masuk wad, bila mereka sakit yang teruk dan perlukan rawatan yang pantas. So kita kena jadikan kita ni orang yang bermanfaat lah kepada orang keliling kita dan masyarakat. So itulah kita kena buat balik
Just buat je kerja. Buat je kerja, pastikan apa yang kita kerja tu kita kena capai. Kita nak apa? Kita nak income 3,000 sebulan. Kita nak income 4,000, 5,000 sebulan. Kita kena pastikan benda tu on track. Kita nak dalam masa 5 bulan aku nak gaji 3,000. Kita kena pastikan benda tu on track. Kalau tak tahu, ramai lupa. Kita discuss dulu macam mana kita nak buat tu. So, tapi kita discuss tu, pastikan benda tu betul-betul kita buat dah lepas tu. Jangan kita lepas discuss, kita masih sama juga macam sebelum ni. Okay. So, itu sajalah cash untuk dah hari ni. Okay, ada apa soalan? Kalau duduk, sekali duduk. Kalau duduk, sekali duduk. Kalau bekerja, sekali bekerja. Kerja juga bekerja. Kerong. Overdoing, kita kena buat overdoing. Tapi kalau overdose tak apa. Kita tahu kita nak kena buat apa. Kita tahu kerja kita. Tapi kita tak betul-betul follow kita punya kerja. Dan kita nak mengharapkan hasil, sebab hasil ni tak pernah menipu lah. Hasil ni dia akan main dengan usaha kita yang betul-betul kita buat. Kalau kita tak nampak lagi hasil, maksudnya kita kerja tu masih tak betul ataupun tak cukup. dah. So itulah. Jadi cash lah. Tidak mahu. Okay. Macam mana kalau kita nak menekankan kita punya konsisten. Contoh kita ada something yang ni mana benda yang kita nak buat hari-hari kan. Kita orang jalan kan. Kami jalan apa-apa usaha tak kampung lah. Kita nak buat, nak mendatangkan hasil lah. Kita berjalan. Kita ada target. Kita sehari kita nak buat berapa kali kan. Contoh 2 kali, 3 kali sehari kan. Tapi kita tak boleh nak konsisten boleh buat hari-hari boleh, tapi dia tak boleh nak capai target. Contoh kita tak target aku sehari nak buat 3 kali 4 kali kan. Tapi tak dapat. Dia macam setiap hari dia tak dapat lah. Dia betul-betul macam okey, if kita dah target nak buat 4 kali, is boleh buat berapa kali? Boleh lebih daripada 2 kali pun boleh. Tapi dia jadi macam tak kita santai. Kalau dia duk tangguh tak buat memang buat. Bertangguh tu lah sebenarnya adalah satu penyakit yang saya hadapi juga orang ni. Tangguh tu dia akan bawa kita kepada jalan yang buntu lah. Kalau kita ni bertangguh lah, dan kita rasa tak apa nanti ujung-ujung tiap pula dah mesti boleh lah. Tak semestinya boleh. So sebenarnya kita kena fikir benda tu adalah penyakit. Kita kena lawan. Sebenarnya tak ada orang pun boleh tolong. Bila kita rasa malas ni kan, tak ada orang pun boleh tolong kita. Bini berhentian ke, mak marah ke, tak ada siapa pun boleh. Tak ada ubat. Memang atas diri sendiri je. Kita kena lawan diri kita. Mungkin kita nampak, contohnya lah kita nampak Khabib kuat kan, dia boleh lawan semua orang kan. Apa nak lawan dia main. Tapi yang susah nak lawan adalah diri dia sendiri. Dia nak kena kontrol diri dia sendiri daripada nafsu, sebab dia orang Islam kan, dengan apa kekayaan dunia. Dia nak kena kontrol benda tu. Sebenarnya dia tengah duk lawan diri dia sendiri. Kita pun sama juga. Kita pun benda yang paling payah adalah kita nak lawan adalah diri kita sendiri. Kalau kita cuba yang kita nak buat ni,
kita kena paksa dengan kita. Tu je. Kita kena paksa je. Lagi kita tak paksa, kita tak break the barrier tu, lagi pula kita akan sama. Saya pun sama. Semua orang pun ada benda tu yang sama. Cuma tadi is kena push je. Okay, buat ni. Kena buat juga. Kalau tidak, tak mana. Kena buat juga. Kalau tak ada aktiviti apa hari ni. So memang is kena paksa dari is. Tak ada siapa pun boleh paksa is. Dia macam kalau budak-budak tu macam solat lah. Macam anak saya kecil tu kita nak paksa sampai dah dia dekat tu, barulah benda tu dia akan jadi konsisten. Lagi kita tak paksa dari kita tu, sampai bila pun dia akan jadi benda tu tabiat kita. So kita kena ubah tabiat tu. Tabiat kita nak buat live 4 kali sehari. Ataupun tapi macam live ni kan, sebenarnya kita kena tak apa konsisten 4 kali sehari tu okey. Bagus. Tapi nak lagi cantik sebenarnya kalau kita boleh buat quotation dapat detail lah. Kita try target at least 6 ke 10. Tapi susah agak lah. Paling lama sehari berapa jam is live? 2 jam lah. 2 jam lah. Paling lama 2 jam dapat satu kali. Pagi ya, buat video pagi tu buat sejam lah dapat satu. Dia tu orang dia cakap kan, so apa kita kena konsisten nak pergi tak tahu dia nak bagi dia review dia apa. Macam amaran apa yang dia buat, dia konsisten setiap hari dan waktu yang sama. Contohnya lah, dia memang pukul 7 memang dia buat live. 7 ke 8 setiap hari dia buat. So daripada view daripada tak sampai 10 jadi belas-belas, jadi 10 tu dia 100. Tapi dia ambil masa 2 bulan. Dia konsisten tu 2 bulan. So live ni dia algoritma lagi kita kerap buat, lagi dia tu lah, dia akan push lah kita punya tu live tu. Contohnya lah, is dapat 10 quotation lebih. Mungkin lagi tak dapat lah, tapi makin lama dia semakin tu lah, daripada problem tak ada lagi. Lepas tu start masuk lead dah kan. Lepas tu insyaAllah makin banyak lah. Kalau kita boleh dapat 10 quotation per day, katalah orang ambil 1,800 TPC. Kita buat 20 hari. Hari 20 hari. Kat sini kita dah ada 200 quotation lah. Katalah 10% lah kita close. Maksudnya 20 hari 1,800. So kat sini kita dah ada over. Ambil 5% lah. So kat sini kita patah lah 18 hari di sini. Kalau dia dapat macam ni is heaven lah kan. Saya dapatkan quotation, keluarkan quotation daripada live, target 200 per month.
Memang kita dapat banyak tapi kita pecahkan lah. 200 bahagi 30 ataupun bahagi 20, maksudnya 10 quotation sehari lah. Macam Azri kan, Azri duduk lah kan, tanya abang dia kan, dia memang target, dia lebih kurang macam ni kan, target dah. Target sehari kita dapat 10 ke 20 quotation, 10 ke 20 retail untuk buat quotation. So dengan benda tu saja dia boleh buat start lah. Kat ni 1,800, 150,000 setahun, 10 bulan. 150,000 kat situ pun dah ada apa-apa dah kita punya komisen kali 30%. Kat situ pun kita boleh dapat 4,000 setengah dalam sebulan. Sebulan 4,000 setengah dalam masa 10 bulan sahaja. Tapi dia kena sekali, bukan sekadar keluar quotation lah, dia kena ada follow up. Lepas tu kena engagement. Tapi semua kerja di office lah. Semua kerja online. Tak ada orang, macam kita dekat kita boleh lah set appointment kan. Dia cakap yang baru start lah ni macam TikTok lah. Tengok kita Tak recognize kita punya behavior. macam ni punya category aku tak tahu. Oh, Tak betul tahu lah. memang kena konsisten buat. Sebab saya buat nanti dia ada label-label awal start kan dia ada tahu makin lama. Makin lama makin okey kan. Saya live total dah nak sehari kan, dah nak 24 jam. Oh, okey. Kerana ramai view berapa orang? Kali ramai masa UP3 lagi tu. Aktif. 100 orang. Aktif lagi. 200 lebih view. Masuk ulang tu dah jual. Oh, maksudnya memang Tentang mungkin malam apa mereka tengah push tu. Isunya live. Selalunya macam tu lah kalau kita tiba-tiba kan. Macam tu saya buat live tu daripada bulan apa bawah 10 belah-belah tu tiba-tiba jadi 300. Kejut tengok. Dia push lah. saya sejauh dia buka pegang iPad. Kata kena tak ni lah bawah kan. Lalu dia Apa Geram tu tengok yang ejen-ejen lain kan. Live yang bukan dia view ratus-ratus pun, view bawah 10 kan. Tapi kita scroll komen tu banyak orang tanya kan. oh Banyak. Nak sampai macam tu lah, nak tunggu dapat macam tu. ramai orang engage kan orang kat komen kan. Maksudnya orang tu stay lah kan. Dia tak pergi mana kan. Dia tengok live. So macam tu mesti keluar Malaysia hari-hari lah. Betul. Kan. Dia dulu tu dia Tapi dia pun cakap biasa kan. cakap elok macam tu. Ah. Dia pun live yang dia pun kebanyakan yang macam ada harga siap tu kan. Plan kau tu dia pun cerita plan tu kan. Dia tak cerita macam kita dekat sesuatu pun kan. Dia cerita tu lah. Oh, dia pun banyak cerita dekat harga tu lah. Betul. Saya kau tak buat itu lah. Lihat lah kita live kat tukar kan. Itu je lah cash untuk hari ni. Ada persoalan Pak An tanya cepat. 10 sampai 12 Julai team building. 10 sampai 12 Julai. 3 hari je. Lok tak siap tau. Kan lah. Ya, balik pulang. Tempat ni Akademi Al-Khair tu. Apa Ustaz? Ustaz kami Jamilin lah. Jamilin. Ini nak betul kan? Tapi orang tak bawa. Ha? Tapi tak bawa. Ui, piyah hang kelah tak piyo tu. Entah. Kopi lagi tahu. Wah, kelah pi tiba. Hampir yang buat macam tau. Dan kawan. Dok ni weh hang piyah. Apa? Dok hang piyah ni hang deal lah dengan ni. Kalau hang buat berapa 20,000 TPC ke, tapi free sangat dia. Bukan salah duit. Dia punya aktiviti tu.
Weh, tak apa lah hang kalau hang injek tu buah hang tinggal tapi Lagi lagi mahal. Sikit eh. 200. Itu tak kan. standard kan roti. Sebelum ni roti lah. Cuma kali ni dia buat Pak setiap nak kali. celok ah. Ha? Pak macam mana? Pak Oh, tu lah. Perjalanan. Tapi ni nama. Oh. Ada kat luar. Depa buat setiap kali komisen tu bulan RM40 ke. RM40 5 kali 200. Depa collect by commission lah. Depa tak collect seketul tu ni. Ini bulan 4, 5, 6, 7. Yes. Sekali komisen RM50 lah. Sebulan RM50. Tahu ni. 40 dia dah. Duit yang satu. Macam tu 40 4 kali 5 lah roti. 40. Okey. Itu je lah. Ada apa-apa ni nak tanya? Saya nak tanya. Sesi follow up tu kan. Saya kata macam situasi tu kan. Ada seorang ni bagi kontak. Dia pun nak ambil mereka kat dua orang. Okay. Lepas tu aku nak pergi lah kata kan. Lepas tu dia nak tunggu dia free, dia pun free. Oh. Lepas tu Dia orang dia tu maksudnya orang yang refer tu lah. Nah, depa tu maksudnya dua orang yang nak ambil tu. Bawa sikit dia dengan kawan tu kan. Dia lah pergi melawat dia pun. Pekerja dia lah. Lepas tu dia kata apa dia boleh kekal. Buat lah boleh kekal. Kalau MC dapat duit lah. Ada serta tu. Lepas tu kan lu lah peluk-peluk lah. Dah lama-lama. Lepas tu dia dah jadi macam tak mau ambil dah. Benda dah sejuk ke? Betul. Tengah accident tu tengah panas kan? Betul. Lepas tu aku boleh dah jadi dah jadi down. Tak payah down. Sebab apa yang bisnes kita ni, kita adalah bisnes rejection tau. Orang tak mau next lah, tapi kita try dulu. Kita semua orang akan reject kan kita. Semua akan reject, tapi benda apa yang kita nak cangkok dia. Contohnya yang latest ni. Yang dekat, murah dah tak nak. Dah 5 nilai. 5 nilai, lepas kita tak ada step up. Semua nak start main dekat, semua start dengan level. So kita blast lah. Mereka ni dah ada dah. Mungkin mereka ni tahu benda penting. Tapi tak urgent. Dia kata, aku 5 tahun sekali, 5 tahun tak accident, sekali buat accident, tak nak apa pun. Nanti kot lagi 5 tahun mau buat accident, nanti aku pick up lagi. Mungkin dia pick up benda tu penting, tapi tak ada urgent. So kita kena clear kan. Apa tu boleh, dia dekat. Apa, murah ni tak ada, lepas ni nak ambil semua. Warranty kat atas. Dan ni yang boleh dapat lagi sampai lebih. Tak mau buat siap lah. Nanti kalau jadi apa-apa tak kala lah. So kita kena buat urgent lah. Kebanyakannya orang ambil, kebanyakan yang orang ambil ni dia tak urgent pun. Dia kalau tak ambil hari ni yang kita pun, dia tak ambil hari ni yang kita pun, esok dia boleh jalani kehidupan macam biasa pun. Tapi